Hello guys, so hari ni aku nak bagi tahu korang nombor 456 dalam Squid Game mati. Tapi aku jujur cakap, aku tak suka benda tu. Aku tak suka outcome tu dan aku rasa dia tak mati pun. Bayu in the house, let's go. Woi, ni scene ni. Dia ni, aku bagi tahu korang, dia ni hero lah tu. Sebab bagi aku karakter Hyunjo ni, dia powerful lah. Dia bagi nampak side manusia yang akan ada juga satu manusia yang akan fikir pasal orang daripada diri dia sendiri. So Hyunjo adalah itu lah. Respect. Ya Allah, ini pula anak tu. Macam mana siau mak kau boleh bunuh anak? Kau cuba fikir pakai otak sikit. Anak kan, mak yang bunuh. Aku tak pernah dengar tu cerita tu. Tak pernah aku tengok satu filem apa pun dekat dunia ni yang mak bunuh anak. Tak pernah. Squid Game pernah. Kau pergi cucuk anak kau. Tapi aku faham juga tu sebenarnya kenapa dia cucuk tu. Aku faham juga sebenarnya kenapa dia cucuk. Faham perasaan kau. Bukan, walaupun aku bukan seorang ibu. Ya Allah, kamu dah siau. Ni scene ni paling aku tak boleh belah tu scene ni. Cuma masalahnya yang buat yang komen panjang-panjang ni, kau nak apa sebenarnya ni? Kau nak buktikan kau pandai ke apa? Kau nak buktikan kau pandai ke? Sebenarnya bagi aku kan, polis ni kan, aku pun tak tahu apa yang ada kat kepala otak dia lah. Abang dia adalah frontman dalam Squid Game. Dia ni sebenarnya nak tangkap ke ataupun nak cakap hello bang, masih hidup ke? Aku tengah fikir, dia ni sebenarnya kan, dia nak buat apa sebenarnya ni? Dia nak jumpa abang dia, nak tangkap abang dia ke atau sekadar bang, abang dah okey, sihat bang? Dah makan belum? Dia dah tangkap abang dia dulu. Aku tak faham siau cerita ni. Aku tak faham ni motif detektif ni apa? Apa motif detektif ni? Aku tak faham. Dia nak tangkap abang dia ke? Atau dia nak jumpa abang dia nak tanya? Aku tak tahu lah macam mana nak cakap mungkin ini pendapat masing-masing lah. Korang macam mana? Korang rasa macam mana? Macam mana dok? Squid Game Amerika. Aku bukan nak bias lah dok. Kau nampak yang 5 penjahat tu yang berlakon orang putih tu. Dia bercakap pun macam Power Rangers dah tu. Dia bercakap pun dah macam Power Rangers. Macam kau buat anime live action tu. Dalam hati aku kan, kalau diorang buat dia pergi Amerika, aku dah tahu lah dia akan jadi mimpi buruk kepada semua yang tengok Squid Game. Tak nampak macam real saja lakonan. Benda siapa? Ni macam salah server je aku ni. The real reason they eliminated Hyunjo before the jump rope game. Okay, yelah kan. Dia kan belum lagi habis operation dekat belah bawah tu. Dia belum habis lagi operation. Memang cabut. Aku masih lagi trauma. Bagi aku kan, worst ending tak juga doh. Tapi, tolong lah doh. Kalau si Gi-hun ni mati kan, Squid Game ni dah macam game budak-budak. Kau tahu? Director, kalau kau tengok video ni aku bagi tahu kau straight lah. Kalau Gi-hun ni mati, next season tak ada kan. The fact that Gi-hun kill himself to let the baby win just like Sunwoo did. Memang tak adil director. Please lah director. Memang tak adil. Okay, Squid Game season 3. Cerita yang sepatutnya aku rasa yang terbaik sekali dia habis. Bila Abah Boss react apa ni tu, movie tu pernah menang Squid Game, dah dapat berjuta-juta, berapa lah, banyak lah, jadi jutawan lah. Sepatutnya dia dah sedap kat situ, dah habis lah. Season 1 juga best. Okay, sebenarnya macam ni lah. Season 3 ni bagi aku dia emotional, dia berat dekat emosi tau season 3. Sebab ramai karakter-karakter yang kita sayang ni mati dekat season 3. So dia emosi dia berat. Sebab aku dekat season 1 aku masih lagi tak move on tau. Ali meninggal, aku masih tak move on. Dia mati sebab guli sial. Ini okay. Ini kan aku masih terfikir tu. Sekejap. Ini kan kalau ikut daripada body dia, Tapi betul lah tu. Macam mana si Inho boleh tahu lokasi duit tu? Sedangkan 3 orang je boleh tahu. Some fuck up shit. Kecuali Gi-hun ada bagi tahu si Inho ni dia letak kat mana, ataupun si ini rupa-rupanya Gi-hun. Tahu tu.
Sin. Tak. Sekarang ni kan, Ji-hoon bagi benda ni dekat anak dia. Salahnya macam mana tu Dia masih hidup ke apa? Aku tak faham. Aku tak tahu Ji-hoon masih hidup ke tak. Confusing gila. Tolong aduh Squid Game please. Please aduh. Aku tak nak aduh version Amerika aduh. Percaya je kat aku. Siapa yang setuju dengan aku kan, komen kat bawah. Jangan lupa like, share. Macam biasa, kita buat lagi the next content. Bayu in the house, let's go.